Depan kamera je dia macam tu. Luar dia very nice person. Macam abang-abang kau lah. So aku respect dia quite a lot. Dan dia pun banyak mengajar. Dan dia memang memudahkan kerja kita orang kat sini. Dia orang dia satu lagi macam tu. Walaupun Cip Lando tu macam tu, dia orang yang very committed dalam kerja. So kerja jadi cepat, settle cepat. Knowledge dia pun banyak kan. Banyak. Kau tak payah nak suruh dia banyak. Cip, pada ni kita cakap ni, terus dia buat pop. Settle. Professional. Lupa nak tanya, masa shoot kat sana script on the spot ke apa? Kita orang ada diberi skrip tapi more on point-point je. Macam point-point. Yang lain kita orang kena spontaneous. So Cip terror bab tu aku tak ada nak cakap terror. Boleh lah buat. Kita follow dia. Yes. Aku pun follow dia punya flow. Dia ajar aku ni dan alhamdulillah kita orang berjaya buat 12 episod. Jangan lupa tengok dekat pemburu tiket murah page FB. Ada keluar kat situ. InsyaAllah. So next ni mungkin akan ke Dubai. Mungkin Brunei 1 hari, Dubai 5 hari, InsyaAllah. Kalau jadi semua berjalan lancar lah, InsyaAllah. sponsor semua. So